Sekarang kita pergi kepada al-fawaid at-tarbawiyah wal ilmiyah wal balaghiyah. Tiga sekali. Al-faidatul ula, faedah yang pertama. Ayat yang awal kita baca 19. Wallahu ya'lam ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah kata, aku tahu yang rahsia, yang kamu zahir. Ulama tadabbur cek cuit sikit. Fihi taqdimus sir 'alal alan. Kenapa Allah mula? Aku tahu rahsia, tahu yang zahir. Kenapa dia nak bagi tahu? Dia sebut rahsia dulu. Apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu zahirkan. Apa sebab? Jawab dia, li tahqiqil musawati baina ilmaihi. Allah nak nyatakan bahawa ilmu Allah Ta'ala ni sama je bagi dia. Mung sembunyi ke, kamu zahir ke, bagi Allah sama. Kana ilmuhu ta'ala bisri aqdamu minhu bil alan. Tuhan tahu hak rahsia sama dengan Tuhan tahu hak kamu zahirkan. Maknanya biasanya manusia ni rahsia dulu, dia niat dulu baru dia zahirkan. Orang ni niat nak buat jahat, tak buat lagi, esok Tuhan tahu dah malam tu. Besok mau buat, tahu juga. Sebab tu dia kata samanya ilmu Allah Ta'ala ni, yang kamu zahir, yang kamu sembunyi. Yang kamu sembunyi tu lebih dulu daripada yang zahir. Sebab biasanya orang ni ada niat dulu nak buat, baru dia buat, kan? Ingat molek lah. Maka hati-hati tuan-tuan. Ayat ini ta'ridun bitahdid wal wa'id, amaran besar kepada kita orang beriman. Jangan dibuat benda maksiat, benda mungkar, zahir ke tak zahir. Sekarang ni hak zahir dengan batin, yang rahsia dengan yang jelas ni jelas lah. Tak, orang buat senyap-senyap, orang buat terang-terang, orang buat secara sembunyi. Tak. Lalu ni ada satu mazhab baru zaman kita ni, dia panggil fake account. Fake account ni tak tahu siapa tuan dia. Dia sembunyi di sebalik macam-macam nama ada sembunyi. Tak. Jadi sedaplah dia mengatakan orang tu. Dia tuduh orang tu, dia bongkar orang ni, dia kacau orang tu. Sebab apa? Sebab orang nak sama dia tak boleh. Nak LOD hantar tak boleh. Tak tahu siapa tuan. Ingat molek awal. Fake account ke, account ada tuan ke, ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'lin. Allah tahu. Jadi kita orang yang kena zalim ni, nyawak-nyanya ke buat fake account ni, kita serahlah kepada Allah. Setiap kali kita tengok tuduhan-tuduhan jahat yang dibuat di alam maya, kita doakan Allahumma kfina syarrahum. Kata Allahumma kfina syarrahum, Allahumma kfina syarrahum. Ya Allah, jagakan kami, selamatkan kami daripada kejahatan puak-puak yang berselindung di sebalik fake account ni. Ini namus dia panggil. Hak tak ada nama ni, biarlah, tak apa. Dia boleh sembunyi ya atas dunia, tapi di sisi Allah Ta'ala sama ya. Account penuh, fake account sama. Yang kita peliknya, kementerian yang jaga bahagian ni, orang hak jenis-jenis fitrah ni payah, repot pun tak jadi apa. Hak nak cepat kan, lagi komen bab politik, laju-laju kena ban. Jangan boleh nak kata bertanggungjawab depan Tuhan kita, masing-masing ada tanggungjawab. Atas dunia ni kita bebas ya, di akhirat esok kita bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nas'alullaha al-afwa wal afiyah. Allah Ta'ala selamat kita insya-Allah. Baik, kita pergi kepada faedah yang kedua, ayat 20. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Orang berhala yang kamu sembah tu tak tahu satu dia nak buat, dia makhluk, macam mana dia jadi Tuhan? Pelik kan? Dalam ayat 17, afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun. Adakah orang yang mereka yang mencipta sama seperti yang tak buat? Jadi ya dulu ala anzala takhluq syai'an. Maka tahu dah ke berhala tahu aku satu. Kenapa mari ayat ni pula tanya pula soalannya, la yakhluquna syai'an pula? Adakah ayat ni berulang? Ini orang ulama tadabbur dia korek belaka. Berulang ke ayat ni, ayat 17 dengan ayat 20 ni.
Jawab dia nya fakana. Jawab dia dia kata ayat yang pertama fi awwalil ayat anu la yakhluquna syai'an. Ayat ini menunjukkan bahawa mereka tu tak boleh buat apa, tak pernah buat apa. Dia dibuat, dia diciptakan. Dia tu makhluk, macam mana dia nak jadi Tuhan? Maka di situ ayat yang 17 tu Allah Taala tanya, afaman yakhluqu kama la yakhluq. Tuhan yang menciptakan sama dengan Tuhan yang mengata Tuhan tak buat satu tu? Sudah pasti tidak. Maka di sini Allah nak nyatakan bahawa berhala tu tak ada satu. Macam mana mu nak samakan Tuhan? Kenapa kamu nak syirikkan dia dengan Allah? Kenapa kamu nak dia jadikan partner kepada Tuhan? Ini dia kata bahayanya orang-orang yang duduk di bawah apa? Di bawah pengaruh syirik pada Allah Azza wa Jalla. Dia jadi buta mata, buta hati, tak boleh nak mikir benda. Kita pun tak tahu nak kata. Bila kita tengok ke puak-puak yang ni, kita rasa Masya Allah, besarnya nikmat iman dan Islam, besarnya nikmat akal yang berfungsi berfikir. Duk sembah ke benda ni. Tak boleh jumpa pokok kayu, jumpa pokok besar sikit, ini pacak letak bunga dah. Mula-mula letak bunga, lepas tu naik 300 tahun sudah ada di sini. Apa cerita ini? Main-main. Baik, Allah kata apa? Amwatun ghairu ahya. Mati dia ni, mayat dia ni. Kenapa Tuhan kata al-jamak tu? Benda yang kerahannya orang tak panggil mati, hidup dah. Muka dia batu, tokok kayu. Jadi Allah Taala namakan di sini Hazrat Sammal Asnam amwatan wahya hijaratun. Allah Ta'ala nama nak suruh cerita kepada puak kafir biar dia celik mata. Ni duk sembah benda hak tak ada hijau, tak ada power apa ni. Dia tu mati. Jadi kita hari ni pun kadang-kadang pelik juga. Orang Islam pun hidup cari hak orang mati, hidup gosok kubur-kubur dia. Ingat ada cerita di Mesir, surat khabar tulis tu 20 tahun pakak duduk gosok kubur. Akhir kali berkelahi kumpul dua kapur ni balah. Dia kata kubur ni hak dia. Pasal boleh duit banyak ya, orang mari derma. Mahkamah jatuh kali. So kali kubur tu. Tengok. Gali-gali tak jumpa betulan mayat, jumpa kepala tengkorak kepala lembu. Weh, dia kata 20 tahun kita dah gosok bangkai lembu rupanya. Lebih kurang dengan Samiri juga. Na'udzubillah. Ini bahaya. Yang ketiga, wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Orang kafir, berhala, semua kita ni tak tahu bila kita dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi yang tahunya Allah saja. Tuhan sebut dalam Quran, wa indahu ilmus sa'ah. Ilmu tentang kiamat ni sah Allah saja tahu. Malaikat Jibril alaihissalam dia mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, bila kiamat? Nabi jawab sepatah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya bukan lebih tahu daripada yang bertanya. Mung Jibril kalau mu tak tahu, aku pun tak tahu. Yang tahu ni siapa? Wa indahu ilmus sa'ah. Allah saja yang tahu. Jadi kalau ada orang yang mengaku lah dia tahu bila kiamat lah, bila reject lah, itu karut lah kau tu. Dengan kepahaman kita pada ayat Quran ni, otomatik kita boleh tolak. Mengarut, mana ada orang tahu. Sebab itulah bila apa ni, orang putih keluar buku kiamat pada tahun sekian, orang Islam boleh tanya, betul ke ni? Mana akidah kita? Di mana akidah kita? Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Jadi berhala tak tahu bila dia kena bangkit, manusia pun tak tahu bila kiamat. Jadi kita buat persiapan je lah untuk kita mati bila-bila. Kita buat persiapan lah, amalan kita kena siap sedia. Allahu Akbar. Yang keempat tu lah, yang keempat, ilahukum ilahun wahid فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. Puak-puak kafir yang tak beriman, hati dia engkar.
tak mau terima apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak mau terima dakwah yang disampaikan, tak mau percaya kepada apa yang kita bagi tahu, tak mau terima, engkar. Qulubuhum munkiratun, tak mau cerita. Allahu akbar. Jadi bila tak mau mereka, sebab apa? Sebab dia sombong. Jadi kata di para ulama, kebanyakannya orang yang menolak kebenaran ini mari daripada mana? Mari daripada sombong, angkuh, tak dengar kata, kerah kepala. Maka itulah dia panggil bahayanya sifat yang buruk ini. Sebagaimana hadis yang anda baca tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu iaitulah orang yang menolak kebenaran dan menghina orang. Tulis hadis itu. Hadis ini rawahu Muslim, hadis sahih, diriwayat oleh Muslim. Al-Imam Al-Qurtubi, tulis Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir dia jilid yang 10 muka surat 95, dia nukil kata-kata ulama. Tulis kata-kata ni menarik. Kullu zambin yumkinu tasatturu minhu wa ikhfa'uhu illa al-kibra. Semua dosa boleh disembunyikan, boleh dirahsiakan. Orang yang pergi berzina, dia senyap-senyap, dia tak cerita. Orang yang pergi mencuri, senyap-senyap. Tapi dosa sombong, dosa takabur, dosa kerah kepala, besar kepala ni, dia tak boleh rahsia. Fa innahu fisqun yalzamuhu al-i'lan. Satu sikap yang jahat dia mesti kena nyatakan. Wa huwa aslul isyani kullihi. Inilah punca berlakunya penerhakaan di atas dunia ni. Punca dia mari daripada mana? Mari daripada sombong. Mari daripada sombong. Bila dia sombong, takabur, dia kena iklankan ketakaburan dia. Dia ni siapa? Ni dongeng orang dulu ni. Tengok ustaz ceramah, budak mana tu? Ngaji mana? Berapa puluh tahun dah duduk pondok? Berapa kitab dia khatam? Berapa sanak dia ada? Dia duduk korek nak reject. Padahal kawan itu baca hadis rawahul Bukhari, sanaknya sanak Bukhari jelas. Al-Imam Ibn Hajar, Imam Nawawi syarah hadis ni. Tak jadi apa juga. Dia dioyak budak tu siapa? Budak tu siapa? Sombong. Ini sebab tu kata di para ulama, penyakit sombong tak boleh disembunyikan. Sebab apa? Sebab dia kena nyatakan kesombongan dia tu. Dia akan tolak kebenaran dia. Inilah punca penerhakaan di atas dunia ni. Mari daripada sombong. Kata-kata ulama yang dinukil oleh Qurtubi ni jelas menafsirkan hadis al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran, menghina orang. Na'udzubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada sifat buruk ini. Sebab itulah kata di para ulama, kebanyakan keburukan yang berlaku atas dunia ini mari daripada al-kibru, sombong. Na'udzubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada sifat buruk yang sangat dahsyat ini, yang menjadi punca kerusakan iblis. Mari daripada mana? Istikbaran fil ardi. Punca dia juga kerana sombong. Na'udzubillah. Baik, yang terakhir, yang kelima, liyahmilu auzaruhum kamilatan yaumal qiyamah. Allah Ta'ala nak campurkan ke atas kepala mereka dosa-dosa. Dia sendiri buat dosa dan dia juga menanggung dosa orang lain. Tanggung dosa orang lain. Jadi kita kata ni bahayanya puak kafir ni, sebab dia tanggung dosa dia tanggung dosa orang lain, rugilah dia. Itu hak kafir, ahli maksiat. Kata di para ulama, ni kita takut ni. Al-Qassab contohnya dalam kitab dia An-Nukat Ad-Dalah 'alal Bayan, dia kata apa? Ayat ini dalilun ala anna man afta bighairi ilmin. Siapa-siapa keluar fatwa tentang agama tanpa ilmu, orang tanya dia, ustaz, imam muda enggak tu macam-macam nama pendakwah dan ke, apa hukum sekian-sekian? Oh, tak boleh, dia tak ada ilmu. Fa umila bi fatwahu, orang apa ikutlah pandangan dia tadi.
kana ismul amili alaihi, dosa orang itu naik atas kepala si yang mengeluarkan fatwa tanpa ilmu. Hati-hati, jangan mudah-mudah. Pasal itulah kita tak berani kita nak keluar pandangan ustaz. Apa pandangan abang? Saya tak ada pandangan saya. Saya nukilkan berkata Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi, kata Imam Malik, kata Imam Ibn Hajar, kata ni kita nukilkan pandangan ulama. Kalau apa-apa jadi mungkin balik kepada dia, saya hanya tukar sampaikan. Ingat molek, bahayanya dosa mengeluarkan fatwa tanpa ilmu, ataupun fatwa ikut nafsu, ataupun fatwa ikut sampul. Na'udzubillah. Tahu fatwa ikut sampul. Orang bayar kok ni, bayar kok ni. Orang bayar kok ni, lari kok ni. Ingat moleklah. Ini dosa-dosa yang berat. Jadi kita akan bertanggungjawab dengan dosa kita sendiri, dan kita akan bertanggungjawab dengan dosa orang yang ikut kita dalam perkara yang salah. Tapi kita untung kalaulah kita dapat ajak orang buat kebaikan. Setiap kebaikan orang buat, kita boleh pahala. Pada itulah saya suka sangat nak ajar tuan-tuan, marilah kita beramal. Baca zikir pagi petang, baca zikir lepas solat. Suatu hak baca ni, jangan lupa Abu Anas mendapat saham daripada kebaikan yang kita buat. Maka dalam ayat ini Tuhan kata bi ghairi ilmi, tanpa ilmu. Tapi kalau orang ni orang ada ilmu, dia berijtihad, tapi ijtihad dia salah, dia boleh pahala ijtihad tapi tak berdosa. Orang yang tahu dia salah jangan ikut. Tapi ijtihad, kalau tidak, tak ada orang berani lah berijtihad, matilah di punya perjalanan agama ni. Jadi alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita.